ke-65 bagi mengukur kelebihan perbanding ekspor sesebuah negara, sekaligus menilai tahap daya saing sesuatu produk dalam pasaran dunia. Secara asasnya, tafsiran RCA terbahagi kepada 3 ukuran utama. Pertama, jika nilai RCA melebihi 1, ia menunjukkan sesebuah negara itu mempunyai kelebihan perbanding nyata yang kuat dalam produk tersebut. Kedua, jika nilai RCA bersamaan dengan 1, kedudukannya adalah neutral. Dan ketiga, jika nilai RCA kurang daripada 1, ia bermaksud negara tersebut tidak mempunyai kelebihan perbanding bagi produk yang dikaji. RCA digunakan untuk mengukur sama ada sesebuah negara mempunyai kelebihan perbandingan dalam mengekspor sesuatu produk. Bahagian atas formula XIJ bahagi dan XI menunjukkan bahagian ekspor produk tertentu dalam jumlah ekspor negara tersebut. Bahagian bawah formula XWJ bahagi dan XW menunjukkan bahagian produk yang sama dalam jumlah ekspor dunia. Kemudian kedua-dua nisbah ini dibandingkan. Data yang akan digunakan adalah untuk data yang pertama ialah ekspor Saudi Arabia, data yang kedua adalah total ekspor Saudi Arabia, data yang ketiga adalah ekspor dunia dan data yang keempat adalah total ekspor dunia. Okey, jadi seterusnya saya akan memetangkan bagi produk HS2709 iaitu keyword petroleum atau minyak mentah bagi negara Arab Saudi. Jadi cedera yang dipaparkan ni menunjukkan nilai RCA yang telah dikira bagi tempoh tahun 2014 hingga 2026 menggunakan formula Balasa. Jadi berdasarkan jadual ini